Nak buat simpanan anak di KWSP, dengar ni dulu. Takut menyesal nanti. Hai, saya Faiz. Terima kasih kerana view channel saya. Di channel ini saya ceritakan tentang pelaburan, simpanan, cukai dan macam-macam lagi topik kewangan. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini. Baru-baru ni mungkin ramai yang perasan, ramai yang cadangkan untuk kita buat simpanan anak di KWSP. Yelah, kita dah boleh daftarkan akaun anak di KWSP sejak umur dia 14 tahun. Kenapa nak kena buat simpanan anak di KWSP? Ada 3 sebab kuat. Yang pertama, dividen yang tinggi dan tempat yang selamat. Yelah, KWSP bagi dividen sampai 5 hingga 6%. Baru-baru ni untuk dividen 2025, kita dapat 6.15%. Tinggi kan? Sebab yang kedua pula ada insentif padanan dari kerajaan. Kalau kita buat simpanan secara sukarela di KWSP, kita akan dapat insentif tambahan dari kerajaan. Maksimum RM500 setahun dan had maksimum insentif yang kita boleh dapat adalah sebanyak RM5,000 sampai umur 60 tahun. Jadi nampak double benefit dekat situ. Kita simpan untuk anak, kita dapat dividen, kita dapat lagi insentif daripada kerajaan. Dan yang paling penting adalah sebab yang ketiga ni, ada tax relief. Tak banyak simpanan yang bagi tax relief untuk ibu bapa. Jadi kalau kita buat simpanan untuk anak, kita dapat simpan untuk masa depan anak dan juga kita juga dapat pelepasan cukai. Win-win situation orang kata. Tapi dah nampak macam perfect kan? Ada lagi. Kenapa yang suka simpan KWSP? Bila kita simpan di KWSP, kita juga boleh buat pengeluaran untuk perumahan atau pendidikan anak pada masa akan datang nanti. Nampak macam perfect kan? Tapi tunggu dulu. Ini kelemahan bila kita buat simpanan di KWSP. Bila kita simpan di KWSP, simpanan kita ni adalah illiquid. Bermakna kecairannya sangat rendah. Kita kena faham dulu, bila kita simpan duit di KWSP, duit yang kita simpan tadi akan dipecahkan kepada 3 akaun. Nombor 1 adalah akaun 1, akaun untuk persaraan, di mana 75% duit simpanan kita tadi akan di-lock sampai umur kita 55 tahun. Kemudian ada akaun 2, akaun sejahtera, di mana 15% daripada duit kita tadi akan disimpan, cuma untuk kita keluarkannya ada syarat, di mana kita hanya boleh keluarkan untuk pendidikan, untuk perumahan, untuk kesihatan, dan itu tertakluk kepada baki akaun. Dan akaun yang kita boleh keluarkan pada bila masa adalah akaun 3, iaitu akaun fleksibel. Hanya 10% daripada simpanan tadi akan masuk ke dalam akaun 3. Jadi bila dah faham situasi ni, kita akan nampak duit tadi bukan masuk dalam satu tabung saja. Jadi cuba bayangkan senario ini. Apa jadi nanti kalau anak perlukan wang tambahan untuk aktiviti kampus atau duit belanja di kampus? Atau anak nak beli kereta atau motor bila dah mula bekerja nanti? Atau anak perlukan wang segera jika berlaku apa-apa kecemasan? Cukup tak nanti akaun 3 sahaja? Dekat sini mungkin kita akan rasa menyesal kerana majoriti duit kita dah masuk dalam akaun 1 dan akaun 2. Duit yang kita simpan, majoriti tadi tak boleh dikeluarkan dengan segera. Jadi solusinya, sebelum kita buat simpanan di KWSP, kita kena tengok objektif simpanan kita dulu. Apa objektif kita simpan untuk anak-anak kita? Kalau kita simpan memang untuk anak gunakan pada hari tua nanti, boleh guna KWSP. Tapi kalau kita simpan untuk anak guna bila-bila masa diperlukan, jadi kita carilah tempat simpanan yang lebih fleksibel. Ataupun kita pecahkan duit simpanan kita tadi kepada beberapa tempat. Dapat sesuatu? Jadi ada tak yang kat sini yang dah buat simpanan anak di KWSP? Jom share di komen. Nak lagi info-info menarik tentang simpanan, cukai, pelaburan dan macam-macam lagi topik kewangan? Jangan lupa subscribe channel saya dan tunggu video akan datang.